Lebih baik saya hidup sendiri daripada menjadi isteri ketiga. Hanya kerana satu ayat ini, ada seorang wanita yang kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan dan juga tanah airnya. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dari Maghribi, dia berkelana seorang diri ke Malaysia, sebuah negara yang asing baginya. Di sanalah, dia bertemu dengan seorang lelaki biasa yang bekerja di sebuah kilang. Awak adalah satu-satunya untuk saya. Mengapakah kata-kata lelaki itu membuatkan air matanya mengalir? Sebuah kisah yang luar biasa akan bermula sekarang. Nama saya Sarah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sebuah bandar bernama Marrakesh di Maghribi. Sehingga umur 26 tahun, saya bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah di bandar itu. Tempat tinggal saya terkenal sebagai destinasi pelancongan, tetapi di sebalik wajahnya yang gah, cara hidup tradisional masih berakar umbi dengan kuatnya. Keluarga kami hanyalah keluarga rakyat biasa. Ayah saya bekerja dalam industri ekspor hasil pertanian, manakala ibu saya seorang suri rumah sepenuh masa. Sejak saya dilahirkan, harapan keluarga terhadap saya sangat jelas, bertemu dengan seorang lelaki dan berkahwin. Itu sudah memadai. Namun, sejak kecil, saya suka membaca buku dan seronok belajar. Prestasi saya di sekolah sentiasa cemerlang dan saya menanam impian untuk menjadi seorang guru. Mujurlah, ibu bapa saya menyokong impian itu dengan harapan anak perempuan mereka yang bergelar guru akan dapat mencari pasangan hidup yang baik. Jika difikirkan semula, ia mungkin bukan pelaburan untuk saya, tetapi untuk perkahwinan yang lebih baik. Ketika saya tamat pengajian dari universiti pada usia 22 tahun dan mendapat pekerjaan di sebuah sekolah rendah tempatan, saya benar-benar gembira. Setiap hari yang saya habiskan bersama 25 orang anak murid saya terasa begitu menyeronokkan. Cikgu, saya nak jadi macam cikgu bila besar nanti. Apabila anak-anak murid berkata begitu, saya merasakan kepuasan yang tidak terhingga. Pada hari biasa, saya mengajar kanak-kanak dan pada waktu malam, saya melanjutkan pengajian dalam bidang sastera di universiti. Saya juga bercita-cita untuk menulis buku cerita kanak-kanak suatu hari nanti. Namun, seiring dengan pertambahan usia, pandangan orang di sekeliling mula membebani saya. Rakan-rakan sebaya saya seorang demi seorang telah berkahwin dan mempunyai anak, manakala saya masih bersendirian. Selepas melepasi umur 25 tahun, saya mula benci untuk menghadiri perjumpaan keluarga. Bila nak kahwin? Nanti terlepas peluang baik, baru menyesal. Setiap kali, saya terpaksa mendengar kata-kata seperti itu. Perkahwinan yang saya inginkan sebenarnya sangat sederhana, sebuah hubungan di mana kami saling mencintai dan menghormati, dan cinta sejati yang hanya untuk seorang sahaja. Tetapi, lelaki-lelaki yang diperkenalkan kepada saya kebanyakannya berpendapat bahawa isteri sepatutnya hanya duduk di rumah dan menjaga anak. Ada juga yang bertanya, kenapa perempuan perlu belajar tinggi-tinggi? Walaupun begitu, saya tidak berputus asa. Saya percaya pasti ada seseorang di luar sana yang akan memahami saya. Setiap malam selepas pulang dari kelas malam, sambil membaca buku, saya membayangkan kisah cinta orang-orang di negara lain. Mungkin saya juga boleh bertemu dengan cinta sejati seperti itu. Dengan pemikiran itu, saya tidak pernah melepaskan impian tersebut sehinggalah awal tahun 2019. Pada usia 26 tahun, ia dianggap agak lewat di bandar kami, tetapi saya masih belum hilang harapan. Namun, satu peristiwa yang berlaku pada musim bunga itu telah mengubah hidup saya sepenuhnya. 14 Mac 2019, tarikh yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Hari itu adalah hari Sabtu dan semua saudara mara berkumpul untuk meraihkan hari jadi nenek saya. Sekitar jam 3 petang, semua sanak saudara telah tiba. Keluarga Pak Cik, keluarga Mak Cik dan nenek saudara, hampir 20 orang berkumpul di rumah kecil kami. Seperti biasa, saya sibuk menyediakan teh dan menghidangkan makanan, cuba melalui hari itu dengan senyap. Hati saya terasa hangat melihat nenek gembira menerima hadiah hari jadinya. Tetapi tiba-tiba, ayah saya berdiri dan berkata, hari ini hari yang baik, semua pun ada berkumpul, jadi ayah ada satu perkara penting nak bincangkan. Semua mata tertumpu pada ayah. Entah kenapa,
Saya merasakan firasat buruk dan tangan saya yang sedang menuang teh mula menggeletar. Dengan riak wajah yang serius, ayah menyambung, ada satu berita baik tentang perkahwinan Sarah. Pada saat itu, jantung saya seakan-akan luruh. Cawan teh di tangan saya bergetar kuat dan peluh dingin mula membasahi dahi saya. Ayah memandang sekeliling kepada sanak saudara dan terus bercakap, ini tentang anak sulung Encik Kamal, jiran kita. Perniagaannya maju dan kedudukan kewangannya pun stabil. Makcik saya menunjukkan minat dan bertanya, oh, keluarga yang buat perniagaan ekspor tu, kan? Ayah mengangguk dan menjawab, ya. Umurnya 47 tahun, tapi masih sihat dan yang paling penting, hidupnya sudah stabil. Kata-kata seterusnya benar-benar mengejutkan saya. Dia sudah ada 2 orang isteri, tapi sedang mencari isteri ketiga. Katanya dia lebih suka wanita yang berpendidikan. Nenek menepuk tangannya dengan gembira. Wah, itu tawaran yang sangat bagus. Pakcik saya pula menyampuk, Sarah kan guru, memang sesuailah. Boleh tolong ajar anak-anak dia nanti. Makcik saya menambah, keluarganya pun dah stabil, jadi Sarah tak perlu susah-susah lagi. Saya terdiam 1000 bahasa. Seolah-olah saya tidak wujud di situ. Mereka semua sedang membincangkan hidup saya. Perkataan isteri ketiga terus terngiang-ngiang di telinga saya. Saya tidak dapat menerima hakikat bahawa hidup saya, yang telah saya usahakan dengan belajar dan bekerja selama 26 tahun, hanyalah pilihan ketiga bagi seseorang. Ayah meneruskan penjelasannya, kita dah aturkan pertemuan rasmi minggu depan. Pihak sana pun nampaknya positif selepas mendengar tentang Sarah. Ibu saya bertanya dengan riak bimbang, awak dah tanya pendapat Sarah? Barulah ketika itu semua mata tertumpu pada saya. Dengan suara yang terketar-ketar, saya berkata, saya tak mahu perkahwinan macam tu. Suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Nenek memandang saya dengan riak terkejut dan berkata, apa katamu? Kamu nak tolak tawaran sebaik ini? Wajah ayah menjadi tegang. Ini bukan soal pilihan kau. Fikirkan umur kau tu. Kalau lepaskan peluang ni, takkan ada lagi yang kedua. Pakcik saya mencelah, budak-budak sekarang terlalu manja, kena berpijak di bumi yang nyata. Saya mengumpul keberanian dan berkata, saya mahukan perkahwinan di mana saya hanya mencintai seorang lelaki. Saya tak mahu jadi isteri ketiga. Pada saat itu, suasana menjadi riuh. Makcik saya mendecik, kamu ni terlalu banyak tengok filem barat agaknya. Makcik yang lain pula lebih terus terang, Sarah, jangan beranganlah, tengok realiti. Pada usia kamu ni, tak ramai lelaki yang nak terima kamu. Nenek berkata dengan nada marah, masa nenek seusia kamu dulu, tak ada pilihan pun, kami ikut saja apa yang keluarga tentukan. Akhirnya, perbincangan keluarga pada hari itu berakhir dengan saya menangis dan berlari masuk ke bilik. Dari luar pintu, saya masih boleh mendengar suara-suara mereka. Terlalu dimanjakan. Bagi belajar tinggi sangat, inilah padahnya. Kata-kata itu menusuk hati saya seperti pisau. Malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Sambil memandang keluar tingkap, saya berfikir, adakah saya yang salah? Adakah semua orang betul dan hanya saya yang silap? Tetapi dari lubuk hati saya, satu suara yang jelas kedengaran, tidak, aku tidak salah. Beberapa minggu selepas peristiwa itu, suasana di rumah menjadi dingin membeku. Ayah tidak bercakap dengan saya, manakala ibu hanya mampu mengeluh. Nenek berpura-pura tidak nampak saya. Hanya adik lelaki saya, Omar, yang bertanya dengan risau, kakak okey? Suatu hari, kawan saya Yasmin menunjukkan sesuatu yang menarik. Sarah, tengok ni, aplikasi pertukaran bahasa. Boleh belajar bahasa sambil bersembang dengan orang dari negara lain, dapat tahu budaya mereka juga. Pada mulanya, saya tidak berminat. Dalam keadaan saya sekarang, apa gunanya belajar bahasa asing? Tetapi Yasmin terus mendesak, cubalah untuk hilangkan stres. Buka sikit minda tu, tengok dunia luar. Kerana bosan di rumah, tertekan dan tiada tempat untuk dituju, saya pun memuat turun aplikasi itu dengan niat untuk mencuba sahaja. Ketika membuat profil, saya buntu. Saya tidak tahu apa yang perlu ditulis. Akhirnya,
saya hanya menulis secara ringkas, guru sekolah rendah dari Maghribi. Berminat dengan budaya lain. Saya juga memuat naik gambar yang tidak menampakkan wajah saya dengan jelas kerana saya fikir mungkin ada yang ingin belajar bahasa Arab. Beberapa hari kemudian, saya menerima satu mesej. Selamat sejahtera, nama saya Khairul dari Malaysia. Saya hubungi awak sebab saya nak belajar bahasa Arab. Saya pernah dengar tentang negara bernama Malaysia, tetapi saya tidak tahu banyak. Hanya tahu ia sebuah negara di Asia. Selamat sejahtera. Saya Sarah. Saya tak pandai bahasa Melayu, tapi saya boleh bantu awak dengan bahasa Arab. Begitulah perbualan kami bermula. Khairul seorang yang sangat sopan. Setiap hari dia akan bertanya khabar, bagaimana hari awak hari ini, dan mendengar jawapan saya dengan teliti. Pada mulanya, ia hanyalah pertukaran bahasa yang biasa. Saya mengajarnya perkataan bahasa Arab dan dia mengajar saya bahasa Melayu. Hello dalam bahasa Melayu ialah selamat pagi atau hello dan terima kasih ialah terima kasih. Sebutannya agak sukar tetapi seronok. Selepas beberapa minggu, kami mula berbual tentang kehidupan seharian lebih daripada sekadar pertukaran bahasa. Khairul seorang lelaki berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah kilang komponen elektronik. Saya cuma pekerja biasa. Pagi pergi kerja, pukul 6 petang balik. Kehidupannya terasa aneh bagi saya. Awak tinggal seorang? Saya bertanya. Ya, saya tinggal seorang di sebuah pangsapuri. Ibu bapa saya tinggal di kampung, jawabnya. Saya tidak percaya seorang lelaki berusia 28 tahun tinggal bersendirian di Maghribi adalah menjadi kebiasaan untuk tinggal bersama ibu bapa sehinggalah berkahwin. Suatu hari, saya memberanikan diri bertanya soalan peribadi. Khairul, awak tak nak kahwin ke? Dia menjawab sambil ketawa. Belum jumpa orang yang sesuai lagi. Di negara kami, ramai juga yang kahwin umur 30 santaan. Saya terkejut mendengar bahawa tidak mengapa jika tidak berkahwin sehingga umur 28 tahun. Tetapi apa yang lebih mengejutkan ialah perkara seterusnya. Di Malaysia, kebanyakannya kahwin atas dasar cinta. Mereka kahwin selepas saling jatuh cinta. Betul ke? Bukan keluarga yang tentukan? Tanya saya. Dia kelihatan terkejut. Tidak. Diri sendiri yang pilih. Kadang-kadang keluarga mungkin tak setuju, tapi mereka akan cuba pujuk. Keputusan akhir tetap di tangan pasangan itu sendiri. Perbualan itu sungguh mengejutkan saya. Benarkah ada negara seperti itu? Jadi, tak ada poligami? Saya bertanya. Khairul kelihatan lebih terkejut. Tentu sekali tidak. Undang-undang menetapkan perkahwinan hanya dengan seorang sahaja. Curang pun boleh jadi masalah besar. Saya tidak dapat mempercayainya. Betul ke? Lelaki tak boleh ada ramai isteri? Sudah tentu. Itu melanggar undang-undang. Di Malaysia, bila awak kahwin, awak akan hidup bersama seorang itu sahaja seumur hidup. Kata-kata Khairul membuatkan hati saya berdebar. Benarkah ada negara seperti itu? Jadi, bagaimana dengan kehidupan wanita di sana? Saya bertanya ingin tahu. Khairul menjawab dengan bersahaja. Sama macam lelaki. Mereka bekerja, tinggal bersendirian. Kakak saya sendiri tinggal seorang sampai umur 35 tahun. Baru tahun lepas dia jumpa orang yang dia cinta dan kahwin. Mendengar kata-kata itu, sesuatu dalam diri saya bergelojak. Tak ada masalah ke dia tinggal seorang sampai umur 35? Langsung tak ada. Malah, orang puji dia sebagai wanita yang berdikari dan hebat. Dia fokus pada kerjayanya dan mencapai impiannya. Perbualan dengan Khairul membuka mata saya kepada dunia baru. Di Malaysia, tak mengapa jika isteri berpendapatan lebih tinggi daripada suami. Ibu saya sendiri gajinya lebih besar daripada ayah. Cerita-cerita sebegini kedengaran seperti novel fantasi bagi saya. Benarkah dunia seperti itu wujud? Setiap malam, saya tidak sabar untuk berbual dengan Khairul. Dia juga mendengar masalah saya dengan serius. Keadaan awak memang susah, Sarah, tapi jangan putus asa. Mesti ada jalan keluarnya. Kata-kata semangatnya menjadi kekuatan besar bagi saya. Sehingga saat itu, saya hanya menganggap Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh.
Tetapi melalui perbualan dengan Khairul, saya mula menanam harapan bahawa mungkin ada tempat di mana kehidupan yang saya impikan boleh menjadi kenyataan. Rasanya seperti menemui secebis cahaya dalam kegelapan. Semakin lama saya berbual dengan Khairul, semakin saya ingin tahu tentang Malaysia. Setiap malam, saya mencari maklumat tentang Malaysia di internet. Saya belajar satu persatu tentang kedudukan wanita, sistem perkahwinan dan sistem sosial di sana. Semakin saya tahu, semakin saya terkejut. Di Malaysia, wanita boleh berjalan seorang diri lewat malam? Saya bertanya. Khairul menjawab, ya, tentu sekali. Pengangkutan awam seperti LRT dan MRT beroperasi sehingga lewat malam. Wanita belajar atau membaca buku seorang diri di kafe juga perkara biasa. Membayangkannya sahaja sudah membuatkan saya rasa bebas. Tetapi yang paling mengejutkan saya ialah sistem pendidikan di Malaysia. Orang asing boleh jadi guru di Malaysia? Tanya saya. Khairul memberitahu saya, tentu sekali boleh. Terutamanya untuk bahasa seperti bahasa Arab, ramai yang nak belajar tapi tak ramai yang boleh ajar. Mendengar kata-kata itu, saya mula merancang sesuatu yang lebih konkret. Mungkinkah saya boleh pergi ke Malaysia dan bekerja? Khairul menjawab dengan serius, sudah tentu. Banyak pusat bahasa atau institusi yang mencari guru bahasa Arab. Dengan pengalaman mengajar macam awak, peluangnya cerah. Saya bertanya dengan berhati-hati, macam mana caranya untuk pergi ke Malaysia? Khairul menjelaskan dengan baik. Pertama, awak boleh datang sebagai pelancong untuk lihat keadaan. Kalau dah dapat kerja, boleh tukar ke visa kerja. Guru bahasa Arab ada permintaan tinggi, jadi nak dapatkan visa mungkin tak terlalu susah. Sejak hari itu, saya mula membuat perancangan yang teliti. Pertama, saya menyemak cara memohon visa pelancong ke Malaysia. Mujurlah, untuk mendapatkan visa pelancong dari Maghribi ke Malaysia, tidaklah begitu sukar. Saya juga dapat tahu bahawa saya boleh tinggal sehingga 90 hari. Seterusnya ialah masalah kewangan. Saya ada simpanan hasil bekerja sebagai guru selama 5 tahun dan sedikit wang daripada beasiswa universiti. Setelah dikira, saya mampu menampung kos tiket penerbangan dan perbelanjaan hidup untuk 2 bulan. Saya juga mula belajar bahasa Melayu. Khairul mencadangkan buku perbualan asas dan saya memesannya secara dalam talian. Selamat pagi. Terima kasih. Maafkan saya. Saya mula belajar daripada ungkapan-ungkapan asas ini. Sebutannya sukar, tetapi Khairul membantu saya setiap hari melalui panggilan video. Sarah, sebutan awak dah makin bagus. Pujian Khairul memberi saya semangat untuk belajar dengan lebih tekun. Setiap malam, saya luangkan 2 jam untuk belajar bahasa Melayu. Membaca tulisan Rumi pada mulanya sukar, tetapi lama-kelamaan saya mula biasa. Perkara yang paling penting ialah bagaimana untuk memberitahu keluarga saya. Saya tidak boleh berterus terang. Jika saya katakan saya akan ke Malaysia untuk memulakan hidup baru, pasti akan berlaku kekecohan besar. Jadi, saya memikirkan cara lain. Kebetulan, salah seorang rakan universiti saya yang belajar di Perancis akan berkahwin. Saya mengambil kesempatan ini sebagai alasan. Saya akan katakan saya ingin pergi bercuti sebentar untuk menghadiri majlis perkahwinannya. Saya memberitahu Khairul tentang rancangan saya. Saya betul-betul nak pergi ke Malaysia. Saya akan pergi dengan visa pelancong selama 2 bulan dan cuba cari kerja. Khairul berkata dengan riak bimbang, Sarah, tolong fikir betul-betul. Ini keputusan yang akan mengubah hidup awak. Saya tahu, tapi di sini, mustahil untuk saya jalani hidup yang saya mahu. Saya nak cuba sekali. Mungkin kerana keikhlasan saya terselah, Khairul berkata, baiklah, saya akan tolong, saya akan bantu awak menyesuaikan diri bila sampai di Malaysia nanti. Maka, rancangan 2 bulan itu menjadi lebih jelas. Pergi ke Malaysia pada Ogos 2022 mula-mula menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana dan mencari kerja. Jika tidak berjaya, saya akan pulang semula ke Maghribi dan jika berjaya, saya akan memulakan hidup baru. Tangan saya menggeletar ketika mengisi borang permohonan visa. Ini benar-benar boleh mengubah hidup saya. Kali ini, aku mesti cari jalan hidupku sendiri. Saya berikrar dalam hati.
Saya menganggap ini sebagai peluang terakhir untuk kehidupan bebas yang telah saya impikan selama 26 tahun. Khairul sentiasa memberi semangat setiap hari sehingga saya tiba di Malaysia. Awak pasti boleh jalani hidup yang awak mahu, Sarah. Saya tunggu di Malaysia. Kata-katanya yang hangat menjadi kekuatan besar bagi saya. Akhirnya, persiapan untuk permulaan baru telah selesai. 15 Ogos 2022, akhirnya hari itu tiba. Saat menaiki penerbangan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu pecah. Perjalanan ini saya mulakan dengan hanya satu beg pakaian yang memuatkan segalanya, tetapi saya tahu ini bukan sekadar percutian biasa. Ini adalah satu cabaran yang boleh mengubah hidup saya. Saya berbohong kepada keluarga, mengatakan saya akan ke Perancis untuk menghadiri majlis perkahwinan rakan. Hati saya sakit, tetapi saya tiada pilihan lain. Saya tahu mereka tidak akan sekali-kali membenarkan saya pergi jika saya memberitahu perkara sebenar. Saya pergi dalam seminggu je, kata saya sebelum keluar dari rumah. Perasaan saya ketika tiba di KLIA selepas 12 jam penerbangan sukar digambarkan dengan kata-kata. Papan tanda dalam bahasa Melayu yang pertama kali saya lihat, orang ramai yang lalu lalang, semuanya terasa asing dan menakjubkan. Aku dah betul-betul sampai di Malaysia. Khairul sudah menunggu untuk menjemput saya di lapangan terbang. Saat bertemu secara bersemuka dengan orang yang selama ini hanya saya lihat di internet, entah kenapa air mata saya mengalir. Selamat datang ke Malaysia, Sarah. Melihat senyumannya yang ceria, segala kerisauan saya seakan-akan hilang. Terima kasih banyak Khairul. Susah-susah je datang jemput. Bertemu secara langsung dengan seseorang yang hanya saya kenali secara dalam talian selama 2 bulan terasa janggal tetapi juga gembira. Khairul lebih tinggi daripada yang saya sangkakan dan kelihatan sangat peramah. Dalam perjalanan ke bilik sewa berhampiran stesen LRT di Subang Jaya, Khairul menerangkan tentang Malaysia. Itu stesen LRT. Pengangkutan awam di Malaysia sangat maju, senang nak pergi ke mana-mana. Saat menaiki kereta api, saya benar-benar terpegun. Saya tidak pernah melihat sistem pengangkutan yang begitu bersih dan sistematik. Selepas meletakkan barang di bilik sewa, Khairul membawa saya ke sebuah kedai makan berdekatan. Nak cuba masakan Malaysia. Rasa nasi lemak yang pertama kali saya makan sungguh mengejutkan. Rasanya unik, tetapi sangat sedap. Ini kemakanan yang orang Malaysia makan setiap hari. Apa yang lebih mengejutkan ialah pemandangan di kedai makan itu. Wanita-wanita makan bersendirian dengan selesa. Di Maghribi adalah sesuatu yang luar biasa bagi seorang wanita untuk pergi ke kedai makan seorang diri, tetapi di sini ia kelihatan sangat normal. Sungguh menakjubkan, tak ada masalah ke wanita makan seorang diri? Tentu sekali tak ada. Di Malaysia, makan seorang diri bukan perkara pelik, kata Khairul. Mendengar kata-katanya, hati saya perlahan-lahan mula terasa bebas. Barulah saya sedar betapa banyaknya sekatan yang saya hadapi selama ini. Minggu pertama adalah masa untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Setiap hujung minggu, Khairul meluangkan masa untuk membawa saya melawat pelbagai tempat. Bukit Bintang KLCC dan Petaling Jaya, setiap tempat mempunyai keunikannya tersendiri. Apa yang paling menarik perhatian saya ialah kebebasan yang dinikmati oleh kaum wanita. Wanita-wanita tu, selamat ke mereka berjalan seorang diri lewat malam? Saya bertanya. Khairul menjawab sambil tersenyum, ya. Malaysia negara yang selamat, jadi wanita seorang diri pun selamat. Sudah tentu kena berhati-hati, tapi pada dasarnya ia negara yang aman. Di kafe juga, saya melihat banyak pemandangan yang menakjubkan. Wanita-wanita membaca buku atau bekerja dengan komputer riba seorang diri. Pemandangan seperti ini tidak dapat saya bayangkan di Maghribi. Mereka benar-benar hidup bebas, fikir saya berulang kali. Mulai minggu kedua, saya mula mencari kerja secara serius. Khairul membantu saya mencari iklan jawatan guru bahasa Arab di internet. Pusat bahasa ni sedang mencari pensyarah bahasa Arab. Dengan pengalaman awak, saya rasa awak layak. Saya sangat gementar semasa temu duga pertama. Bahasa Melayu saya masih lemah dan saya tidak pasti sama ada saya boleh melakukannya. Tetapi, pengetua pusat bahasa itu kelihatan lebih berminat daripada yang saya sangkakan.
Anda penutur asli bahasa Arab dan ada pengalaman mengajar. Ya, bagus. Bahasa Melayu anda masih kurang fasih, tapi anda boleh mengajar dalam bahasa Inggeris. Apabila saya bercakap dalam bahasa Inggeris, pengetua itu kelihatan berpuas hati. Kalau boleh berbahasa Inggeris, tiada masalah. SPSPH, kebanyakan pelajar yang mahu belajar bahasa Arab fasih berbahasa Inggeris. Seminggu kemudian, kegembiraan saya apabila menerima berita diterima bekerja tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tahniah, Sarah, Khairul turut tumpang gembira. Pada saat itu, saya mula nampak harapan. Saya tidak percaya saya boleh bekerja di Malaysia dengan kebolehan saya sendiri. Tetapi, saya masih terikat dengan masa. Visa pelancong saya hanya sah selama 2 bulan dan untuk mendapatkan visa kerja, saya perlu melalui pelbagai prosedur. Masa mungkin tak cukup, kata saya dengan risau. Khairul menenangkan saya. Cuba dulu. Mesti ada jalannya. Maka, cabaran kedua saya di Malaysia pun bermula. Kali ini, harapan mula kelihatan. Walaupun masih banyak ketidakpastian, saya yakin bahawa ini adalah tempat di mana kehidupan yang saya impikan boleh menjadi kenyataan. Setiap hari ada sedikit kemajuan dan dengan bantuan Khairul, saya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Sebulan selepas saya mula bekerja di Malaysia, keadaan menjadi buruk. Suatu pagi, terdapat 20 panggilan tidak dijawab pada telefon bimbit saya, semuanya daripada keluarga di Maghribi. Dengan firasat buruk, saya segera menelefon kembali. Sarah, kau kat mana sebenarnya? Suara marah ayah saya kedengaran di hujung talian. Jantung saya seakan-akan berhenti berdegup. Ayah, saya sekarang. Ayah dah tahu kau tak ada di Perancis. Apa yang kau buat kat mana sebenarnya? Rupa-rupanya, rakan yang saya jadikan alasan telah memuat naik gambar perkahwinannya di media sosial dan ketiadaan saya di situ telah terbongkar. Seorang rakan kepada rakan saya itu mengenali keluarga saya dan memberitahu bahawa saya tidak menghadiri majlis perkahwinan tersebut. Saya ada di Malaysia sekarang. Saya tidak dapat berbohong lagi dan terpaksa memberitahu perkara sebenar. Pada saat itu, saya mendengar keluhan ayah di telefon. Malaysia? Mana tu? Kau ni dah gila ke? Ibu mengambil alih telefon, suaranya seperti hendak menangis. Sarah, kesiankanlah ibu. Kenapa tipu kami dan lari macam ni? Kalau jadi apa-apa macam mana? Hati saya turut pedih mendengar suara ibu yang sebab. Tetapi masalah yang lebih besar datang selepas itu. Balik sekarang juga, kalau tidak, anggap saja kau dah mati. Itulah kata putus daripada ayah. Kemudian, saya mendengar berita yang lebih mengejutkan. Keluarga lelaki tu marah betul bila tahu kau dah lari. Mereka dah isytiharkan nak langsungkan pertunangan dengan perempuan lain. Pak cik saya pula mengambil telefon. Sarah, disebabkan kau, seluruh keluarga kita dapat malu. Satu Maghribi dah heboh cerita pasal keluarga kita. Mereka kata kita tak pandai didik anak, dah terikut budaya barat. Macam-macam kami kena dengar. Lebih memburukkan keadaan, saya menerima panggilan dari universiti di Maghribi. Pihak universiti memaklumkan bahawa saya akan dibuang jika terus tidak hadir tanpa sebab. Tambahan pula, sekolah rendah tempat saya bekerja telah menghantar notis pemberhentian kerja kerana mengambil cuti panjang tanpa kebenaran. Apabila saya menceritakan keadaan ini kepada Khairul, riak wajahnya menjadi serius. Sarah, keadaan awak sangat rumit. Awak tak apa-apa. Saya menahan air mata dan menjawab, saya tak tahu. Saya tak sangka akan jadi macam ni. Masalah yang lebih besar ialah visa. Visa pelancong saya hanya sah selama 90 hari dan 60 hari telah berlalu. Untuk memohon visa kerja, saya memerlukan lebih banyak masa kerana penyediaan dokumennya rumit. Mungkin sukar untuk selesaikan semuanya dalam masa sebulan, kata pengetua pusat bahasa dengan riak bimbang. Panggilan dari rumah tidak henti-henti. Nenek pun turut menelefon untuk memujuk saya. Sarah, dengar cakap nenek. Apa yang kau nak buat kat negara orang? Baliklah, kahwin dengan orang baik-baik. Rayuan ibu lebih menyentuh perasaan. Sarah, ibu merayu sangat. Tolonglah balik. Rumah ni jadi huru-hara bila kau tak ada. Ayah asyik marah-marah, jiran-jiran mengumpat. Ibu dah tak tahan.
Rakan-rakan, saya juga mula menyalahkan saya. Rina menghantar mesej. Sarah, teruknya kau ni. Kau tahu tak betapa risaunya keluarga kau. Keluarga lelaki tu pun dah marah sangat. Satu bandar heboh pasal kau. Yang paling menekan ialah masalah kewangan. Saya belum menerima gaji di Malaysia dan wang yang saya bawa dari Maghribi hampir habis. Kos sewa bilik juga mula menjadi beban. Kalau macam ni, mungkin aku betul-betul kena balik, fikir saya. Di Malaysia juga, saya mengalami prasangka daripada sesetengah orang. Ada yang berbisik, orang dari sana memang macam tu, tak nak dengar cakap keluarga, nak hidup ikut kepala sendiri. Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, saya terluka. Malah Khairul juga tidak dapat menyembunyikan kebimbangannya. Sarah, nampaknya awak kena buat keputusan yang sangat sukar. Hubungan keluarga pun penting. Dari kata-katanya, saya dapat merasakan batas kemampuannya. Tinggal 30 hari sebelum visa saya tamat, tekanan dari keluarga memuncak, ditambah pula dengan masalah kewangan. Rasanya seolah-olah semuanya runtuh serentak. Adakah ini kesudahannya? Adakah kehidupan yang saya impikan akan hancur begitu sahaja? Rasa putus asa menyelubungi saya, tetapi di sudut hati, ada suara yang berbisik, jangan menyerah. Suatu petang, ketika saya sedang tenggelam dalam keputusasaan, Khairul membangkitkan satu perkara penting. Sarah, pernah dengar tak tentang permohonan PAS khas atas pertimbangan kemanusiaan? Saya menggelengkan kepala. Apa tu? Di Malaysia, ada prosedur untuk membantu warga asing yang menghadapi situasi terdesak, seperti melarikan diri dari perkahwinan paksa atau keganasan rumah tangga. Saya rasa keadaan awak mungkin layak untuk memohon. Kata-katanya seperti satu kejutan. Betul ke? Ada sistem macam tu? Khairul menjelaskan dengan lebih lanjut. Ya, kes menolak perkahwinan paksa dan datang ke Malaysia boleh menjadi asas untuk pertimbangan kemanusiaan. Sudah tentu proses saringan ketat, tapi dengan alasan yang kukuh seperti awak, mungkin ada peluang. Pada saat itu, saya sedar saya perlu membuat keputusan yang paling penting dalam hidup saya. Memohon PAS atas dasar ini bermakna saya tidak akan pulang ke Maghribi, sama seperti memohon suaka. Ia adalah pilihan yang mungkin akan memutuskan hubungan saya dengan keluarga sepenuhnya. Tapi Khairul, kalau permohonan saya ditolak, macam mana? Suara saya bergetar. Kalau macam tu, saya dah tak ada apa-apa lagi, kan? Khairul menjawab dengan riak serius. Itu risikonya. Tapi dalam keadaan sekarang, mungkin ini satu-satunya cara. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Sambil memandang keluar tingkap, saya terus berfikir, haruskah aku memilih jalan ini? Betulkah tindakan meninggalkan keluarga sepenuhnya? Tetapi, jika saya pulang ke Maghribi, sudah pasti saya akan dipaksa ke dalam perkahwinan yang lebih teruk. Keesokan paginya, saya menerima panggilan lagi daripada keluarga. Kali ini, ibu saya, Sarah, ini kali terakhir ibu cakap. Kalau kau tak balik dalam minggu ni, kami betul-betul akan putuskan hubungan. Ayah pun dah nak berputus asa. Mendengar kata-kata itu, hati saya hancur luluh. Tetapi pada masa yang sama, tekad saya menjadi bulat. Mak, saya nak jalani hidup saya sendiri di sini. Tolonglah faham. Ibu saya menangis dan berkata, kalau macam tu, kau memang bukan anak kami lagi. Selepas meletakkan telefon, saya menangis seketika. Bukan mudah untuk berpisah dengan keluarga yang telah hidup bersama saya selama 26 tahun. Tetapi, saya telah membuat keputusan. Ini adalah peluang terakhir untuk mempertahankan maruah saya. Saya pergi ke Jabatan Imigresen bersama Khairul. Jantung saya berdegup kencang, seolah-olah mahu pecah. Saya tahu ini adalah saat yang akan menentukan nasib saya. Awak pasti? Khairul bertanya untuk kali terakhir. Ya, saya akan lakukannya. Seorang pegawai bernama Puan Noraini menyambut saya. Dia seorang wanita dalam lingkungan 30 konoan, bertudung dan kelihatan ramah. Atas sebab apa Puan ingin membuat permohonan? Dengan suara yang terketar-ketar, saya menjelaskan keadaan saya. Saya datang ke Malaysia kerana menolak perkahwinan paksa di Maghribi. Saya tidak mahu menjadi isteri ketiga kepada seorang lelaki berusia 47 tahun. Puan Noraini mendengar dengan teliti. Sila teruskan.
Saya mahu bekerja sebagai guru dan mahukan perkahwinan yang hanya dengan seorang lelaki yang saya cintai, tetapi itu mustahil di Maghribi. Keluarga saya memaksa dan berkata akan memutuskan hubungan jika saya menolak. Suara saya semakin bergetar. Puan Noraini memandang dengan penuh simpati. Keadaan Puan memang sangat sukar jika Puan dapat sediakan dokumen yang berkaitan dan membuat permohonan secara rasmi. Kami boleh memulakan proses saringan. Pada saat itu, harapan mula bersinar. Walau bagaimanapun, proses saringan mungkin mengambil masa sekitar 5 bulan. Dalam tempoh itu, Puan boleh diberikan pas khas untuk tinggal sementara dan dengan beberapa syarat, Puan mungkin boleh bekerja. Mendengar penjelasan Puan Noraini, hati saya perlahan-lahan menjadi tenang. Saya mengambil masa seminggu untuk menyediakan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang membuktikan keadaan saya di Maghribi, sijil pengalaman mengajar dan surat akuan terperinci yang saya tulis sendiri. Khairul membantu saya dalam setiap langkah. Akhirnya, tiba hari untuk menyerahkan borang permohonan. Jantung saya seperti mahu meletup, tetapi ini adalah jalan yang saya pilih dengan mempertaruhkan seluruh hidup saya. Sekarang, saya hanya perlu menunggu keputusan. Puan Noraini memberi semangat. Saya harap ada keputusan yang baik. Malam itu, Khairul berkata, "Sarah, awak sungguh berani. Bukan mudah untuk membuat keputusan seperti ini." Saya menjawab, "Saya dah tak boleh undur lagi, tapi saya tak menyesal. Ini adalah pilihan untuk mempertahankan maruah saya." Cabaran yang mempertaruhkan segalanya telah bermula. Saya tidak tahu apa yang menanti saya dalam 5 bulan akan datang, tetapi sekurang-kurangnya saya berpuas hati kerana telah berusaha untuk hidup seperti yang saya inginkan. 5 bulan penantian yang panjang berlalu dan pada 15 Februari 2021, akhirnya hari itu tiba. Saya menerima panggilan daripada Jabatan Imigresen yang memaklumkan keputusan telah dibuat. Jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu meletup. Dalam perjalanan ke pejabat imigresen bersama Khairul, pelbagai fikiran bermain di benak saya. Kalau ditolak, macam mana? Perasaan cemas terus menghantui, tetapi di satu sisi, saya berfikir, aku dah buat yang terbaik, jadi tiada penyesalan. Banyak yang telah berlaku dalam tempoh 5 bulan itu. Selama itu, saya bekerja sebagai guru bahasa Arab dengan pas khas. Pada mulanya agak kekok, tetapi kemahiran saya semakin meningkat dan pelajar-pelajar mula menyukai saya. "Cikgu, bahasa Arab seronoklah. Saya nak tahu lebih banyak tentang budaya Maghribi." Mendengar kata-kata seperti itu membuatkan saya rasa dihargai. Kemahiran bahasa Melayu saya juga meningkat dengan ketara. Dengan bantuan Khairul setiap hari, saya kini boleh berkomunikasi dalam perbualan harian tanpa masalah. Saya juga boleh menulis mesej ringkas. "Sarah, bahasa Melayu awak dah bagus sangat." Pujian Khairul membuatkan saya bangga. Ketika saya bertemu dengan Puan Noraini, riak wajahnya ceria. "Saya ada berita baik." Mendengar kata-kata itu, dada saya berdebar kencang. "Betul ke?" Saya bertanya dengan suara terketar-ketar. "Tahniah, Cik Sarah. Permohonan pas penggajian anda telah diluluskan." Pada saat itu, dunia seakan-akan terhenti. Saya benar-benar tidak percaya. Betul ke? Betul ke dah diluluskan? Air mata mula mengalir. Ya. Panel penilai memahami sepenuhnya keadaan Cik Sarah dan memutuskan bahawa perlindungan adalah perlu. Mulai sekarang, Cik Sarah boleh tinggal dan bekerja di Malaysia selama 3 tahun. Sambil mendengar penjelasan Puan Noraini, saya terus menangis. Khairul, yang datang untuk mengambil dokumen, terkejut melihat keadaan saya. "Sarah, kenapa ni? Mungkin..." Saya mengangguk dan berkata, "Dah diluluskan. Permohonan saya dah diluluskan." Khairul turut gembira dan memeluk bahu saya dengan erat. Pegawai-pegawai di pejabat itu juga bertepuk tangan. "Tahniah. Semoga Puan hidup bahagia di Malaysia." Mendengar kata-kata yang begitu mesra, membuatkan saya lebih terharu. Saat itu, segala kebimbangan dan kerisauan selama 5 bulan hilang begitu sahaja. Semasa keluar dari pejabat, Khairul berkata, "Hebatlah awak, Sarah. Awak berjaya harungi proses yang sukar ni." Saya menjawab dengan riak masih tidak percaya, macam mimpi. "Betul ke saya dah boleh tinggal di Malaysia?" Malam itu, kami mengadakan parti kerajaan kecil.
Rakan-rakan sekerja dari pusat bahasa dan pelajar-pelajar juga datang untuk meraihkan bersama. Tahniah, cikgu. Kami harap cikgu akan terus mengajar di Malaysia. Diraihkan oleh semua orang. Saya berasa sangat bahagia. Lebih daripada segalanya, saya gembira kerana kini saya benar-benar boleh hidup dengan pilihan saya sendiri. Saya bukan lagi pilihan kedua atau ketiga sesiapa. Saya boleh hidup sebagai seorang individu bernama Sarah. Selepas 26 tahun, saya merasakan kebebasan yang sebenar. Saya mendapat sebuah rumah pangsa puri studio kecil, sebuah rumah yang sepenuhnya milik saya, sebuah rumah yang saya diami dengan hasil kerja sebagai guru bahasa Arab, walaupun hanya sebuah ruang kecil dengan satu bilik tidur dan satu bilik air, ia lebih berharga daripada istana, rumah yang saya sewa dengan duit saya sendiri, atas nama saya sendiri. Malam itu, duduk seorang diri di dalam bilik, saya mengimbas kembali 2 tahun yang lalu. Bermula dari hari keluarga saya menuntut perkahwinan paksa pada Mac 2019 sehingga hari ini, ia adalah perjalanan yang penuh liku, tetapi kegembiraan kerana berjaya melaluinya amat besar. Saya masih belum menghubungi keluarga di Maghribi. Saya percaya suatu hari nanti mereka akan faham, tetapi buat masa ini, saya mahu fokus pada permulaan baru saya. Suatu hari nanti, aku akan tunjukkan bahawa tindakanku adalah betul. Sesuatu yang kelihatan mustahil telah menjadi kenyataan. Kehidupan bebas yang saya impikan, hak untuk memilih, semuanya saya perolehi di Malaysia. Dengan nafas lega, saya menikmati kejayaan hidup baru saya. Dan masa berlalu, saya dan Khairul telah berkahwin. Kini kami mempunyai keluarga dan hidup bahagia. Bersama anak kecil kami, saya terus melangkah di jalan yang telah saya pilih ini, peluang yang diberikan oleh negara bernama Malaysia, dan perjuangan saya untuk mempertahankan maruah diri. Semuanya telah membentuk diri saya hari ini. Jika anda semua sedang berhadapan dengan pilihan yang sukar, beranikanlah diri. Hak untuk menjalani kehidupan yang anda inginkan adalah milik semua orang. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah saya yang panjang ini.